Hai orang Bali, viral Luka Furi dah sampai dekat tempat hampa bermula daripada 30 April sampai 4 Mei. Jenis makanan viral yang kami bawakan untuk hampa. Nak try bihun sup padu, hampa boleh main dekat bihun sup utara. Dia punya kuah memang padu habis. Okey, yang ni yang paling favourite saya lah, chicken tender hampa. Hampa kalau nak makan chicken tender ke apa daripada Korea, hampa boleh main dekat sini. Sumpah aku tak tipu, dia punya chicken tender memang sedap, rangup dan juicy tau apa. Tengok, dia punya rangup dan juicy tu memang padu habis. Ini adalah antara favourite saya lah, milkshake pistachio. Hampa kalau nak rasa milkshake pistachio depa ni, hampa boleh main dekat sini hampa, memang padu habis. Peminat colek buah, hampa jangan lupa singgah dekat Colek Buah Rebah Bing by Mac. Sawadika, sekarang ni bukan saya ada kat Thailand dah, tapi saya ada dekat Bali. Hampa yang nak makan nasi kaumok, hampa boleh main dekat sini. Tak lupa juga daripada nasi Arab tanpa. Yang mana nak dapatkan nasi Arab dan nasi kaumok, hampa boleh main singgah. Yang mana nak dapatkan love fries, hampa boleh main dekat kedai depan ni. Hampa tak perlu dah pergi dekat hatnya tu, hampa boleh main kat sini. Memang sedap apa, sama macam dekat hatnya tu apa. Hampa tak perlu pergi jauh-jauh dah, hampa boleh main dekat sini. Okey, yang ni paling favourite saya lah, ayam susu hampa. Yang mana nak dapatkan ayam susu, hampa boleh main kat kedai depan ni hampa. Memang padu habis. Dengan dia punya sos Thai ni, memang padu hampa. Yang mana nak dapatkan jagung cheese tarik, apa boleh main dekat jagung cheese tarik station. Depa punya jagung cheese tarik memang padu habis. Depa punya cheese tak kedekut tau. Yang paling penting memang sedap doa-doa hampa. Orang Bali tunggu apa lagi? Pakat main ramai-ramai singgah nah.